Orang kan dah lunyai-lunyai masuk kereta aku. Bawa pergi balai polis Kulai. So bawa Dalam kereta dia boleh bantai lagi budak tu. Nak sampai balai ni. Okay. lock you tu lock tu aku pam lagi. Jack pun tam lagi sampai balai. Kawan dia seorang terlepas. Kawan dia terlepas. Sampai balai. Dapat balai aku henjot lagi sekali. Aku henjot teruk budak tu sampai OCS. Kenapa ni? Curi motor. Lagi teruk budak tu kena. Aduh. Yang kita tiga-tiga dah sejuk dah ni. Kita tiga-tiga ke dalam ni kan. Selamat polis tu okey. Tuan Nasar tu cakap okey. Umur apa budak tu? Budak Budak tu pun mabuk. Kau tengok Tadi aku tak bercakap dengan saudara. Tak bercakap. Aku yang pukul dia tak bercakap dengan dia. Aku memang fokus kepada budak tu je. Dah memang masuk dalam kereta. Lepas tu budak tu dah selesai dalam dekat depan balai Mat. Sebenarnya aku berbaik dengan Jack balik. Ya ke? Pasal aku cakap dia okey lah Cap. Kalau betul kita nak pergi untuk audition yang kali ni, kita kena berbaik Cap. Aku tak boleh ada rasa langsung dengan kau. Tu profesional Kena dia. settle langsung. Sebab aku cakap nanti kalau kita nak main, nak buat lawak semua, benda ni selagi ada, dia tak boleh. So declare kat situ. Berbaik. Alhamdulillah terus lah pergi audition. Kita dapat panggil audition semua. Itu pun panjang lagi cerita dia lah. Sampailah kita jadi juara Raja Lawak 3. Ada proses dia masa nak pergi tu kan. Kan cakap disiplinnya budak-budak Sapa ni.